La ilaha illallah wallahu akbar. Kita baru saja habis korban dan daripada proses korban ini saya mendapati rupanya harga lembu di sana sangatlah mahal. Cuba bayangkan kalau di Malaysia harganya hanya dalam 5k saja. Itu boleh kata kita boleh dapat murah lagi dalam untuk bahagian saja 300. Ada boleh dapat murah lagi. Itulah hebatnya di Malaysia. Tetapi di Palestin sekarang ni harga korban boleh cecah berapa? 25,000. Malah boleh katakan sampai 30,000 hanya untuk seekor saja. Inilah keadaannya di perang sana di Palestin. Betapa susahnya nak mendapatkan daging. Dan mereka boleh dikatakan hanya beritan korban saja disebabkan bantuan orang ramai boleh mereka dapat merasakan nikmat protein, makanan sihat untuk mereka. Jadi di sini kami sekali lagi ingin mengulang balik. Kita tak nak tunjuk hanya pada time korban saja mereka dapat makan. Dan hanya time bila korban saja mereka dapat daging. Jadi di sini kita bawa kempen makanan panas, nasi daging. Jadi kalau tuan-puan dan puan nak bersama dengan kami, tekan like, share and follow, dan kalau nak bagi sumbangan, boleh klik link di bawah, boleh klik link di atas, boleh scan QR di poster kami.